Apakah hukum menipu syaitan? Kita khabar tak mau pergi surau, kita pergi juga. Dia ni kawan dengan syaitan, dia tipu kawan dia. Tak baik awak isteri ni deraka pada saya, suami awak dah tinggi suara, masuk neraka. Dah saya masuk neraka, habis orang masuk surga. Pulak dah jawab gitu. Lalah kita panasang, start motor. Baik kau pergi minum air, dia tidak tambah dosa, dia jadi sejuk. Betul tak? Pasal kita ada akal. Kejur kat motor, dah mana lari. Oh kalah, dah lari. Tu kalau seekor, kalau 2 ekor ayam, 2 ekor anjing. Minta maaf dah kau puan bukan gerak ciri. Minum ketung haram ke tak? Sek ketung pun mari malam ni. Saya period 9 hari. Hari ke-8 tengah malam tak ada apa-apa dah yang keluar. Kena qada dah semayang isya. Itulah suruh kahwin dengan Ustaz Lambo. Atau kita masuk dalam jambang boleh masuk, tapi jambang kotor. Dengan kotor dengan kecil penuh kuning dua tu. Nombalik dia tempat pang dia ada tahi kat megang. Aku jumpa dah. Tempat pang dia ada tahi. Dia berok kan dia. Pada duduk dalam aku jambang, punggung dah kata. Awak orang mana? Malaysia. Awak orang Malaysia. Orang lain Bangla ke apa? Aku bulu. Tu semua tu belik belaka. Aku sebut Allahu Akbar. Dah main bulu depan tinggi pokok. Mata merah macam ada. Tahu tak? Allahu Akbar. Dah lari. Allahu Akbar. Dah lari kok. Mu lari. Kalau bagi cash, memang anjing yang kita. Allah boleh buat. Kita kata subhanallah, keluar RM100 kau celuh harta. 2 kali subhanallah, 2 keping. Teh kali lagi, subhanallah. 3, alamak. Alamak. Jadi saya nak tanya anak makcik ni, nak kalau setuju, boleh ambil saya jadi menantu, saya bawa lah orang tua main masuk Minang. Anak makcik pun tenang orang dah. Tapi makcik single.